Apakah hukum suami minum susu isteri? Ni baru soalan. Tak ada kerja sungguh orang salak tinggi ni. Orang perempuan dia punya susu kalau dia mengandung dalam buah dada dia milik suami. Dalam bab ini kitab fiqh sebut suami labanul fahli, tuang punya susu. Kalau nak menyusukan anak orang awak angkat dan sebagainya, wajib minta izin suami. Jadi suami boleh minum tak? Tak ada masalah, boleh minum. Orang puan kalau tak kahwin keluar susu tak? Tak keluar. Kalau dia nak juga dia kena beli susu gantung dada dia. Tak. Belah ni laktogen, belah ni dumek. Tiba-tiba susu dalam buah dada dia mari di mana? Milik suami. Kena tanya suami. Tiba-tiba suami yang minum, tak ada masalah. Contoh sekarang, dulu payah. Dan ni banyak orang perempuan yang bekerja suri rumah jadi kerja di pejabat. Bila nak pergi pejabat pagi, dia pang susu dia dulu. Ada alat pang kan? Tak jual ikan. Boleh dalam gelas, sebotol dan sebagainya. Bubuh dalam peti. Laki tu pagi lawan badminton. Faham tak? Balik ke sebelah daga, bok pakai ambil sebotol je bahang kat bini dia. Faham tak? Jawabnya tak ada masalah. Dia suami, dia tuang punya susu. Minum dalam botol boleh, buh dalam plastik buat aiskrim boleh. Kami nak cicah dengan biskut jagung pun boleh, tak ada masalah. Atau nak minum secara amplak gitu pun boleh, tak ada masalah.